Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kawan-kawan makan apa? Saya hari ini masak bihun siam yang aroy cing kah. Ini first time saya masak setelah saya dah masuk alam usia emas ya. Daripada dulu saya masak, zaman saya muda belajar dulu saya dah masak lah, tapi tingkatan 1 hingga 3 kita dah belajar saya rumah tangga, dan adalah menu bihun siam tu memang ada dalam kita punya pembelajaran. Lama dah benda ni dah lepas dan lupa dah kan. Main hari ni tiba-tiba teringin nak masak sebab bahan yang kita ada di dapur pun bahan yang seadanya. Kita ada bihun kering. Ni pun saya beli last untuk stok banjir. Saya beli udang kering. Udang kering kena cantik lah. Saya beli sekilo RM75 ya. Saya beli 300 gram lah itu. Ada simpan satu, dapat satu bekas ya. Simpan dalam peti ais. Memang dia sentiasa elok lah. Jadi cara nak masak dia simple saja. Nanti saya uploadkan video penuh. Sekarang tengok dululah video short ya. Gambaran sepintas lalu. Video short ni tak boleh lah nak cerita panjang-panjang kan. Sekadar untuk tengok je, untuk sharing sepintas lalu ya. Tapi cara masak dia simple ya, tak susah. Cuma preparation dia tu agak ambil masa juga. Saya masak kira-kira hampir tengah jam jugalah. Ini pun cabai kena siap awal lagi. Kita kena buat sehari sebelum. Cabai kisar lah. Jadi hari ni kalau kita nak masak bihun siam ni, dia tak susah. Jadi bahan-bahan kita prepare awal. Cili kering kisar 1 hari sebelum nak masak. Lepas tu bihun pun kita rendam awal sikit, rendam ayam biasa. Ni bihun saya agak nak hampir nak hancur lah, sebab saya sebenarnya bihun ni saya rendam kemarin, rendam ayam biasa ya. Lepas tu tak sempat masak, saya simpan peti ais. Hari ni saya masak. Hari ni kita masak bihun jadi macam ni lah. Tapi sedap ya. Ikhlas. Betul-betul saya memang sedap. Selamat menikmati ya. Tengok dulu nanti ni kita sama-sama boleh buat. Mudah je ya.